Kalau kita baca time kena ni, aku baca ayat kursi pun terabur. Iyalah, betul. Baca Fatihah pun ke laut. Yang datang dekat aku ni hari pertama tu, kena kali pertama tu dia tak nampak. Tak nampak, gelap. tak nampak gelap. okay. Kaum kampung tu buang lah. Ni apa? Membawa sial kan. Dia jadi banyak. Kau tengok dekat cermin kaca editing tu kan, kau nampak macam ada muka. Aku tengah kena tu, aku terpandang dia punya, aku nampak muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Borak Pasal Apa, edisi Sembang Seram. Sabar, belum lagi. Dengar suara aku dah seram. Okey. Aku ada tamu yang memang aku pun tak sangka lah dia sanggup, dia sudi lah untuk bersama dengan aku untuk ni kan, untuk podcast aku kali ni kan. Susah nak dapatkan dia ni, sibuk sangat, panjang busy je kan. Dan kerana dia juga aku terlibat dalam industri animasi ni kan. Masa aku interview dulu mula-mula tu, tak ada siapa nak tolong aku, dia lah yang datang tolong tunjukkan aku apa yang perlu buat, apa yang ni. Daripada situlah aku terlibat dalam industri animasi ni kan. So selalu kita dengar cerita pasal animasi, dan beliau lah antara orang kuat lah dalam produksi animasi yang kalau korang tahu, selain daripada Usop Sontorian, dan yang tengah boom sekarang ni, Keluang Man. Dia bukan pencipta, tapi dia adalah orang yang menjayakan. Okey, tanpa membuang masa, aku perkenalkan sahabat baik aku, saudara Amir Hamzah. Kau Amir, siap Alhamdulillah. Kau dah makan belum? Aku tengok kau macam tak ni lagi. Itulah, tadi tunggu kau set up ni, aku tak boleh makan. Pula dah. Takut ni takut apa? Takut muntah, seram. Takut muntah. Jarang-jarang ni selalu orang panggil kau cerita pasal industri kan. Sebab kau antara orang yang apa kata, orang kenal lah, orang belakang tabir kan, industri animasi semua ni kan. Tapi podcast aku kali ni tak cerita pasal animasi tau. Kan? Nak cerita pengalaman kau, kehidupan kau. Okey. Suami isteri. Oh, bukan jangan. Okey, apa nama ni, buat apa sekarang Mungkin ada kawan-kawan kita yang kat luar ni tak berapa kenal kau. So mungkin boleh kau memperkenalkan diri dulu. Silakan. Yalah, biasa memang orang tak kenal sangat pun. Tapi inilah yang tengah buat sekarang, ada buku dua ni. Okay. Kan? Dua buku ni terbaru. Yang terbaru diterbitkan. Satu tu apa? Komunikasi visual dan storyboard animasi. Yang ni berdasarkan pengalaman dalam industri. Jadi kita kumpulkan bahan-bahan storyboard dan juga character design untuk pendidikan lah. Sebab selalu kita buat kursus ataupun buat bengkel dekat universiti, lecturer-lecturer minta contoh kan. Contoh storyboard sebenar, contoh skrip sebenar. So kita selalu buat salinan, kopi, bagi kan. Lama-lama kita fikir, daripada kita bagi macam tu je, baik kita jual lah kan. Betul. Kurang-kurangnya dapat juga income kat sahabat-sahabat yang terlibat kan. Betul. Itulah. Dan yang keduanya buku ni lah, buku Keluang Man ni, terbaru lah. Yang ni dilukis oleh dua orang pelukis, Manza dan juga Fat Lepat. So Manza lah yang paling banyak dalam ni. Dan Manza lukis guna watercolor lah. Watercolor berwarna lah. So semuanya berwarna. Ada 120 muka surat. 120 muka surat so, untuk komik tu. Ni kompilasi komik Keluang Man yang terbaru. Tapi kita ambil cerita lama dari dalam ni, daripada series lah. Dari siri. Kita cantumkan 2 episod animasi dalam satu komik lah. Mantap. Menceritakan tentang bagaimana hubungan Borhan, Samsir, Keluang Man dan juga Samsir lah, pemusuhan dan dendam. Kita cantumkan tajuknya Dendam Kesumat. Ini baru sebulan dilancarkan lah. Ada bersamaan dengan filem? Dia lain sikit. Kalau di filem, kalau siapa yang tengok filem Keluang Man, Astro Shaw dia lebih berbeza lah. Sangat berbeza. Mereka mengambil sisi lain. Keluang Man, Borhan dan Samsir tu adik-beradik anak yatim kan. Yang dibela oleh Tok Guru Ahmad. So dalam cerita ni dia berbeza.
So yang ni memang original dari animasi. So memang kena dapatkan lah komik ni. Kalau nak kenal Aquaman sebenarnya balik kepada asal inilah daripada komik ni. Okay. Kalau buku pula kalau kau boleh tolong apa ni sikit. Yang ni buku ni buku storyboard tu. Ini sebenarnya edisi kedua. Yang pertama kita tajuknya lain, tajuknya Nota Asas dan Ringkas Animasi Malaysia. Animasi, okey. Yang ni kemas kini, terbaru 2026 lah. So kita tukar tajuknya Komunikasi Visual dan Storyboard Animasi. Okey. So dia lebih kepada bagaimana kita menyampaikan cerita melalui gambar. Animasi kan macam tu kan. Betul. Tapi kita tak fokus kepada prinsipal animasi ataupun gaya lukisan animasi, tetapi kita memberikan gambaran kepada pembaca ataupun yang nak belajar animasi bagaimana menghasilkan perlambangan untuk ditampilkan dalam sebuah gambar lah, visual. So kalau nak buat animasi, nak lukis karakter baik macam mana, karakter jahat macam mana, sudut kamera dan sebagainya. Dan so dia sangat ringkas, dan kita bagi contoh sebenar daripada apa yang kita dah buat lah. Betul. So boleh dapatkan di kita punya Shopee. Nanti kita letak Shopee link. Keluarmain Club. Keluarmain Club tolong jual sekali. Keluarmain Club. Itu serba sedikit apa yang terkini lah. Yang terkini yang tengah kau buat kan. Dan kau dalam animasi ni memang terlibat dari animator sampailah jadi pengarah animasi lah. Bermula tahun 94. April 94. Maknanya umur kau pun dah masuk. Dia macam kira macam macam mana macam mana cakap? Aku rasa kau bagi abang aku. Alamak. So aku bawa sikit lah. Aku bawa sikit. Kiki nak beritahu aku gitu tadi sepanjang kau berkarya kan, bekerja dalam industri mesti ada orang kata benda-benda yang tak tahulah, mungkin misteri bagi kau ke atau menyeram ke untuk kau ke, yang benda ni aku rasa kau pun tak pernah kongsi dengan siapa pun kan. Dekat tempat kerja rasa tak kisah tempat kerja kau ke benda lain lah kan. Benda lain ke ada tak meh? Kalau yang seram ni seram. Ada satu kisah di rumah sewa lah. Rumah sewa. Dia dah nak masuk cerita seram ke apa ni? Dah masuk Tadi tanya. Tak ya juga kan. Aku rasa nanti dulu kot. Kita bagi bertenang dulu sekejap kan. Aku boleh tengok cerita seram ni. Jangan kata cerita tengok kau pun aku dah rasa seram. Cerita lain lah. Okey, sebelum kita masuk ke cerita seram, kita bagi Amir relax jap. So kita dah tahu latar belakang dia sikit. Kejap lagi kita sambung balik. Okey? Check it out. Bagi peminat kisah misteri, ini buku untuk anda. Buka halaman pertama dan biarkan misteri bermula. Jangan tunggu sehingga semua orang sudah membacanya. Dapatkan naskah anda sekarang. Okey. Alhamdulillah, bertemu lagi kita. Masih lagi dengan tamu saya, Cik Amir Hamzah. Kan? Kita dah masuk ke mood seram tau. So, sediakan kudapan buat korang. Kan? Jangan pergi tandas dulu dengan cerita seram ni dulu. Kan? Okay, Meh? Kita teruskan ke cerita seram yang pernah kau alami. Apa tu? Biasa kalau yang seram sangat tu tak ada. Kan? Nak kata penakut pun tak sangat kan. Jadi tak adalah rasa seram sangat kan. Kau memang pemberani orangnya kan. Jadi benda-benda macam kena tidur, kena tindih tu, benda-benda macam tu ada berlaku lah. Pernah berlaku. Tapi sebabkan kita ada kecenderungan membiasakan diri kan. Jadi rasa macam biasa ni benda ni kan. Gangguan tidur ni kan. Tapi memang beberapa kali kena masa remaja lah. Kat mana dan kalau di bila waktunya tu? Sekolah asrama dulu pun ada. Waktu malam lah, waktu tidur lah kan. Waktu tidur di kadang-kadang datang kita nampak gelap, lembaga gelap kan. Ni masa kau tengah tidur ke apa? Tengah tidur. Kita biasanya kalau kena tindih ni, kalau aku boleh recap, kita rasa macam sebenarnya belum tidur lagi tau.
Okey. Dia rasa macam alang kau nak tidur. kita tengah macam letih nak tidur kan, tengah-tengah orang-orang duk fikir-fikir kan. Biasa dia datang time tu lah. Kalau kita memang dah tidur sebenarnya dia tak datang. Yalah kau pun dah nyenyak, kau pun tak tahu apa dia buat. Tak tahu kan. So benda-benda time tu lah, time kalau kita rasa nak tidur tapi mungkin tengah berfikir lagi kan, esok nak buat apa ke, kerja rumah tak siap ke, apa benda-benda macam tu. Time tu biasanya dia datang tindih. So bila kena tindih ni kita tak boleh bergerak. Kita rasa nak lawan tapi tak boleh kan. Kita rasa kita dah jerit kuat pun tapi orang tak dengar pun kan. Cuma bagi aku tu kecil je sebenarnya. Tapi bila masuk alam pekerjaan, aku duduk rumah sewa dengan member ni pun animator juga. Lain kali kita boleh cari dia lah. Bila duduk bersama dengan member animator ni, kami selalu tidur kat ruang tamu kan, tengok TV malam, movie ke, tengok konsert ke punya video. Zaman tu video tape kan. Tengok konsert dia suka sewa filem, balik tengok. Sekarang bila dia tidur sebelah, tidur dekat ruang tamu tu, aku selalu tengok dia berpeluh-peluh tu. Dia waktu tu dah tidur lah maksudnya. Dah tidur. Bila aku tengah nak tidur tengok dia jerit lah, dengar yang kalau aku kena tindih tu orang jarang dengar kan. Yang ni memang kita nampak. Kita nampak dia. Kenapa dia kena tindih, jerit-jerit, bergelisah apa semua, bangun berpeluh kan. So bila sekali tu aku tanya dia kan, kenapa, apa yang berlaku kan. Dia kata kau tahu cerita, aku tak ingat tajuk cerita filem Hollywood ni, yang apa, karakter dia ada gergaji kat tangan tu. Apa tu nanti kau cari. Dia sensor. Dia rasa tu naik motor, masuk dalam rumah. Ini apa dia? Maksudnya dia mimpi dia rasa macam tu. Dia rasa benda tu kejar dia macam tu lah. Datang kat dia, nak gergaji dia kan. Datang dengan motor dia tu. Selalu nak tindih dia dengan motor tu. Dia so sampai satu banyak kali kena kan. Banyak kali kena, jadi aku rasa aku test lah. Aku test tukar tempat tidur. Maknanya kau pula nak try tidur kat situ, dan kau pula nak mengalami pengalaman tu. Kau tidur sini, aku tidur sana. Aku dah sebenarnya lupa sama ada dinasihatkan oleh ustaz yang datang dulu ke aku tukar dulu, aku tak ingat. Rasa macam tahun tu tahun bila ya? 95 rasa. Tahun 90. Rasanya kami panggil ustaz rasanya. Saya ingat mungkin selepas tu baru tukar kot. Rasa panggil ustaz datang. So ada kawan seorang tu dia kerja JKR, jadi dia ada kenal sahabat-sahabat dia ustaz kan. Datang dia kata kesian dia tengok member ni macam ni. Dia kata bawa ustaz datang tengok rumah. Tengok rumah ustaz tu ada buat air sikit, campur garam apa semua ni kan. Lepas tu dia kata kawan aku ni tak boleh tidur kat tempat tu lah, jangan tidur situ. Dia kata saya kalau tidur dalam bilik lagi kena, tak boleh keluar dia kata. Kan, jadi dia kena tidur ruang tamu. Ustaz kata try tukar kan. Try tukar tengok. Takut dia memang cari engkau, tengok macam mana. Ataupun tempat tu. So aku memberanikan dirilah tukar. Ini kau So aku dapat pengalaman kena tindih tu ada. Jadi rasa macam boleh kot kan, macam tu lah. Boleh handle lah. Baca ayat kursi sikit boleh kot, macam tu lah. Kita rasa macam tu lah. So aku tukar. Bila aku tukar, sekali hari pertama tak ada, 2 hari tak ada, 3 hari tak ada. So dalam next minggu berikut tu aku start kena tau. Dia datang. Apa yang kau rasa masa waktu tu kau tengah tidur? Aku tengah tidur malam bila dah tutup lampu kan. Tapi aku kena tiba-tiba tak boleh bergerak kan. Tak boleh bergerak, rasa macam benda tu empat tak bagi kau bergerak. Cekik ke apa macam tu lah. Kau tak boleh nak buat apa-apa. Tangan dah rasa macam kau nak tumbuk pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh kan. Nak alih pun tak boleh. Jadi kita ingat bacaan lah. Tapi rasa baca pun berterabur tau. Kalau kita baca time kena ni, kau baca ayat kursi pun berterabur. Iyalah betul. Baca Fatihah pun ke laut tau. Dia kau bercampur-campur tau apa yang kau baca tu. Jadi kadang-kadang aku pernah kena tu, dia boleh gelakkan kau pada kan. Serius lah? Dia gelakkan. Dengar suara ke? Dengar suara dia gelak. Dia gelak sebab mana macam kau baca tak betul kan. Macam tu. Tapi yang datang dekat aku ni hari pertama tu, kena kali pertama tu dia tak nampak. Gelap. Nampak gelap. Nampak gelap mata. Memang kita dah boleh buka tu nampak gelap. Tak nampak. Lepas tu bila
Dia benda ni kalau ada kawan cuik ke, dia boleh sedar lah, boleh hilang lah benda tu. Ataupun kita boleh angkat kaki sikit pun dah okey. Maknanya kalau kita dapat gerakkan kaki sikit, dia dah tak ada. Jadi pengalaman tu yang kalau aku kena benda ni, aku dah tahu macam mana nak handle dia. Jadi bila kena yang hari ketiga kot, lepas tukar tu kan, yang ni betul-betul berpeluh punya. Aku tapi yang apa gergaji tu tak ada datang. Maknanya dia ikut, aku sedih ikut orang tu. Dekat kawan ni mungkin dia suka filem tu kan. Betul. Kan. Mungkin lah kita pun tak tahu apa dia punya permainan dia kan. Tapi kalau yang time aku apa yang aku nampak tu hari kali pertama tu aku nampak kaki macam kaki burung. Kaki macam kaki burung ayam tu lah. Dia sisik. Dia sisik. Tengok sebelah sini nampak sebelah. Tapi sebelah sini tak ada nampak. Macam tu. So nampak sebelah je. Nampak sebelah. Bila aku nak pegang dah sedar dah. Dah sedar. Lepas tu berdebar-debar. Tapi besok aku tidur lagi. Macam tu lah. Aku buat je kat situ. Lepas tu nak kata takut sangat tu tak ada. Sebab dah pernah kena sebelum-sebelum kan, dekat asrama, dekat rumah kan. So aku macam okey lah, tak ada apa ni. Sebab aku risau kalau kena yang gergaji tu. Jadi kalau potong gila kan. Kalau yang ayam kaki ayam ni apa sangat. Tapi yang besok tu aku kena lagi, dia betul nampak dia kiri kanan. Kiri kanan kaki tu. Okey. Nampak berbulu kat atas. Aku rasa macam burung besar. Burung besar. Mana penghujung kaki tu aku nampak badan bulu. Badan berbulu. Berbulu, tapi aku tak nampak apa muka, tak nampak hitam je lah. Yalah. Itu je maknanya besar dia kan. Jadi baru panggil ustaz sekali lagi lah. Bagi tahu apa yang aku kena tu. So dia kata maknanya bukan yang ganas tadi kan. Jadi dia kata benda tu mungkin ikut orang kan. Yalah, betul. So dia kata kalau macam tu dia check kat tepi rumah tu, keliling tempat aku tidur tu. Dia bercakap lah aku agaknya dengan makhluk sana agaknya lah aku ni. So dia kata kau boleh tidur kat sini, tapi kau kena alih sikit. Dia lalu kat tepi dinding. Ibarat macam tempat kau tidur tu laluan dia tu kan. Kau alih sikit je dia cakap. Jadi kami alih sikit lah. Kedudukan TV apa semua kami alih. So sejak alih tu dah tak ada dah kat rumah tu lah. Tak berlaku lagi. Kira macam yang kawan seorang lagi ni, dia memang akan kena juga tau. Dia tetap kena juga maknanya yang aku punya ni lain tu. Yang dia tu memang kena juga. Dia tetap kena juga. Dia tetap kena. Dan cara lain lah benda. Tapi dia selalu mimpi makhluk tangan tu lah. Aku tak tahu sekarang dia masih lagi tak ada ke tak kan. Apa yang tangan gaji ni suka sangat ni tahu gaji kan. Tapi di ruang tamu tu dah tak kena dah. Ruang tamu dah tak ni dah. Okey. Maknanya clear lah. Ustaz tu dah buat apa-apa something macam tu lah. Aku selalu juga dengar cerita pasal kena tindih sebenarnya kan. Tapi kebanyakan orang bila dia tak nampak apa-apa sebenarnya kan. Tak ni. Tapi agak kau nampak kaki ayam tu agak macam suatu yang ni jugalah. Aku membayangkan Garuda lah kan. Mungkin juga kan, Garuda kan. Atau burung enggang Sarawak tu kan. Boleh jadi juga kan. First time aku dengar kaki. Tapi itu yang bila kami buat animasi, kita buat cerita Sarawak tau. Kumang kan. Cerita Kumang. Buat cerita Kumang ni. Kumang ni legenda Sarawak. Legenda Sarawak. Kumang tu nama perempuan. So legenda Sarawak ni dia suami Kumang ni kena makan dengan burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda besar lah. So bila dia dah makan, Kumang melahirkan anak patung kayu. Lahir anak patung kayu, kaum kampung tu buang lah. Ni apa? Membawa sial kan. Macam mana anak kau patung kayu kan. Betul. Dia orang bawa pergi baling kat sungai. Dia balik rumah jumpa dia balik kan. Dia lepas tu dia tanam. Balik rumah dia beli patung tadi. Patung tu. Akhirnya budak patung tu cakap kalau nak bunuh dia kena ambil bulu-bulu burung, kutip banyak-banyak bulu burung, timbun atas dia. Timbun atas dia. Lepas tu baru boleh bunuh dia lah. So, tapi bila dia nak bunuh dia bertukar menjadi burung Garuda yang besar.
budak patung ni, tadi. patung menjadi burung Garuda. So dia pergi cari bapak dia. Okey. Dia pergi cari burung Garuda yang makan bapak dia. Dia lawan, dia berjaya bunuh dan keluarkan bapak dia lah. Keluarkan ayah dia. Bapak dia hidup lagi pula masih dalam perut burung Garuda tu. Keluarkan hidup balik. Jadi dia orang bertukar menjadi manusia balik lah. Ini kisah dalam tu. Kisah dongeng dongeng Sarawak. Kumang Sarawak. Bila kita buat cerita tu kan, teringatlah kisah kaki tu. Agaknya mungkin kesan daripada situ kot yang buatkan kau terbayang atau ternampak. Okay. Cerita Kumang. Ada juga cerita. Boleh tengok cerita tu, ada dekat YouTube ada. Cerita animasi Kumang. Dah lama, tahun 2004 tu. Kau buat cerita tu Ada berapa episod? Dia 26 episod. Cerita dari Kumang sebelum kahwin sampai dia ada anak tadi tu kan. Daerah mana kalau kau masih ingat? Sarawak tak tahu. Untuk cerita dongeng tu tadi. Tapi Iban lah. Iban punya kisah. Kami buat research dekat Sarawak pun, kami buat ahli bahasa pun ada satu episod kami buat ahli bahasa kepada bahasa Iban. Saja test untuk bawa ke sana. Kat YouTube ada So boleh tengok dekat YouTube lah. YouTube ada yang Kumang je Iban, mungkin boleh. Kumang Legenda Sarawak. Legenda Sarawak. Okey. Right, itu kisah pertama kau. Kisah tu. Cerita pasal seram tadi ni kan. So ada lagi tak cerita seram lagi ni? Yang boleh kongsikan? Ada lagi Ada banyak. So sebelum kita ke cerita seram seterusnya, so kita rehat kejap kan? Ada kopi? Ada kat belakang. Aku dah buat tadi. Mana pakcik tadi mana tu kau buat kopi tu? Kita jumpa dia kejap. Sementara tu kita jumpa lepas ni. Check it out. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama masih lagi dengan Amir. Macam mana kau punya ni tadi? Cerita tadi. Seram tak? Itu baru yang pertama. Kena letak muzik pun seram. Betul lah. Sound effect. Ada sound effect yang dia lagi ni. Kan? Aku rasa kau pun ada lagi cerita seram kan? Kau cakap tadi kan? Ada dalam buat animasi ada kan? Ada juga. Ini kita tak dengar ni dalam animasi. Tapi sebelum ke cerita seram tu, aku rasa kita cerita-cerita sikit lah pasal industri ni kan. Dan kabarnya untuk Keluang Mei ni, engkau antara salah seorang pemegang IP. Alhamdulillah benda tu lah. Betul kan? So macam mana tu kalau kau boleh terangkan dia secara Keluang Mei ni dia masa kita buat animation tahun 97 kan? 7 lah. Tahun 7 lebih kurang. Dia sebenarnya dicipta tu oleh Cik Cam lah. Cam Ismail. Dah arwah cikgu kita lah. Ya betul. Okey. Kalau kita yang dalam industri animasi belah digital ni, Cik Cam ni kita punya sifu lah kan. Betul. Dan kalau kita ingat tahun 97 hujung 96, Cik Cam diarahkan berhenti lah. Daripada karisma studio kita lama tu lah kan? Dia diarahkan berhenti atas sebab-sebab tertentu lah. Saya pun aku pun tak boleh kongsi lah. Ya betul lah. Tak apa, yang itu kita tak perlu ni lah. Dia ada politicking dalaman tu. Jadi dia kena berhenti. So bila dia kena berhenti tu, dari 3 bulan tempoh notis pemberhentian tu, dia merancang sesuatu lah. Takkanlah nak keluar macam tu je kan. Dia dah buat 4 tahun usuk Sontorian kan. Takkan tiba-tiba kena berhenti macam tu je. So dia mesti fight back lah. Betul. So dia merancang sesuatu, dia nak buat animasi lain lah. Dia nak buat animasi lain. So dia bincang dengan beberapa orang yang dipercaya lah. Betul. So aku alhamdulillah antara orang yang dia selalu panggil lah kan, untuk bincang. Walaupun kita rasa aku pun belum tahu lagi nak berhenti ke, nak pergi mana ke. Kita pun tak tahu dia apa akan jadi selepas tu. Tapi dia mula merancang. Tengok dia stay malam, dia buat cerita lah. So antara cerita yang dia buat ada 3 lah. Masa zaman tu ada 3 cerita. Satu tajuk dia Belantara. Belantara ni nanti aku share gambar dia. Boleh keluar kat bawah. Betul gambar dia. So Belantara ni cerita binatang. Dia sebenarnya Jungle Book lah. Malaysia punya Jungle Book. So sebenarnya kalau cerita gajah sebenarnya. Cerita gajah besar, gajah mengetuai sekumpulan haiwan. Tapi bagi pihak kita lah, animator,
aku cadang dekat Cik Kem, yang ni cerita ni kita tak boleh buat ni. Sebab rasa tak mampu. No. 4 kaki nak buat berjalan tu. Tak mampu kita nak buat ni. Banyak kerja lah. Dan sebenarnya orang yang terlibat mencipta karakter ni sebenarnya ramai. Sol. Kartunis ramai. Kartunis ramai. So kami ada berapa orang? Ada 10 orang kot. Kita duk plan bantu Cik Kem lah. So come out dengan tu. Tapi masa tu kita pun tak tahu yang Cik Kem akan berhenti sebenarnya. Dia dah dapat notis tapi dia tak bagi tahu kita lah. Masa tu korang tak tahu lagi lah. Jadi kita ingat dia buat untuk office lah. So kita tengok dia buat. Tapi dia buat malam-malam je. Siang dia buat usuk senturin kan. Bila malam dia siapa yang stay malam dia panggil lah. So aku tengok cerita Belantara ni. Lepas tu satu lagi cerita yang sebenarnya Sol lukis juga. Apa yang tajuk dia? Dia macam cerita Simpson. Samion. Rasa kalau ala-ala Simpson punya Simpson. Lukisan tu macam Simpson lah. Ni Sol punya lukisan. Tapi ni sebenarnya memang plan nak buat di Karisma lah. Samion memang kita nak copy Simpson lah. Maknanya parodi Simpson, keluarga Melayu, Samion. Mana kita pun dah ada semuanya kan, idea macam Simpson tu. Kita nak buat lah. Tapi benda tu pun tak kesampaian. Ada satu lagi cerita Kelawaman. Dia bukan keluang mula-mula tu. Kelawaman. Memang direct translate Batman lah. Senang cerita lah kan. Yang ni pun dirancang untuk buat. Jadi kita tengok mana satu yang antara tiga ni kita rasa kita boleh buat lah dengan lebih mudah. So kemudian dah sampai 3 bulan tu Cik Kem berhenti kan. Dia berhenti, rupanya dia ada satu buka satu studio kecil di berdekatan aja kan. Dan aku mula pergi tengok studio. Jadi kita pun mula merancang untuk sama-sama berhentilah. Jadi bila kita kat sana, apa kita buat ialah kita hantar sampel ke RTM, apa yang antara 3 tadi, apa ni, Belantara, Samion ataupun ni. Tapi Samion kami tak hantar. Samion Karisma punya lah. Memang dah memang siap dilukis. Dah ada, rasanya ada buat pilot tak simpan. Sempat lagi buat pilot untuk tu. Jadi kita hantar Belantara dengan Kelawaman. Bukan, hantar Belantara je. Cik Kem hantar Belantara. Bila hantar Belantara dan diluluskan lah, sebab itu yang dihantar. Dan Cik Kem memang nak buat sangat. Dia nak sangat buat cerita haiwan lah. Sebab dia minat di sini kan. Cuma nak jadi cerita, ada pergolakan dalaman berlaku ni. Dan perpecahan ada menjadi 3 studio kita tu. Pecah 3. Jadi bila pecah 3, salah satu tim ni memang dia pergi ke syarikat yang mulanya bersetuju nak ambil kita punya Belantara. Dia nak supply ke RTM. Tapi sebabkan satu tim pergi ke sana, jadi syarikat tu membatalkan idea Belantara ni dan meneruskan dengan projek yang lain. Jadi kami kat sini tak dapat nak teruskan Belantara tu. Jadi kita dah terkulat lah sekejap kan. Jadi aku jumpa Cik Kem, cakap kalau kita tak boleh buat Belantara, kita buat benda lain. Kita cuba buat Kelawaman ni lah. So kami panggil Sol lagi sekali untuk bantu buat karakter mula-mula tu. Jadi bila Sol dah buat karakter Kelawar ni, kami buat sikit animation dia. Malangnya syarikat ni tak darat nak bertahan. Dia 4 bulan kot. 4 bulan kot. Investor tak tahan. Dia kata kalau slot RTM belum tentu dapat, macam mana dia nak teruskan bayar gaji. Betul. Kan? Kami ramai tau. Rasa 40 orang ada nak ikut. Betul. Cerita aku cut short kat situ. Dia akhirnya kami sempat siapkan lukisan, animation sikit, tapi tak ada sound lah. Tak ada suara. Kita tak ada facility nak rakam suara, nak buat music semua. Jadi kita hanya ada satu video yang aku keluarkan dia masuk dalam tape VHS. Aku ajak kawan Gigi, kami naik motor pergi ke RTM. Ni sebenarnya aku masa dekat Usop Senturian, aku banyak buat editing. Ni pun cerita kelakar. Kita buat editing dekat RTM tau. Sebahagian episod. Jadi
kita buat di studio luar. Jadi Dan ada salah seorang editor ni, dia bekerja dengan RTM. Jadi dia selalu kalau nak hantar bahan, dia suruh hantar ke RTM sebab tempat dia kerja. Dia part time di studio luar. Jadi dia mungkin nak senang jumpa kat situ. So aku selalu pergi jumpa brother ni lah. So bagi bahan. So zaman dulu bagi bahan ni bawa CPU. Besar CPU. Bawa CPU. Kita bawa CPU kan sampai kat Wisma Radio, passing dekat dia. So nanti malam dia habis kerja RTM, dia akan bawa ke studio. Tempat dia. Kadang-kadang aku follow dia pergi ke studio tempat dia part time tu. Jadi kita kenal dia kat situ lah. Jadi bila aku nak hantar bahan Keluarman tadi, Kelawaman tu, aku rasa kena pergi jumpa dia lah. So, aku ajak member ni, Gigi, jom kita naik motor, kita pergi hantar tip ni. Kita tengok lah apa yang dia boleh tolong kita kan. So, aku pergi jumpa abang ni. Dia tanya apa benda ni. Aku cakap okay, ni animasi baru kami. Habis tu kenapa tak hantar je pakai proposal, hantar ke atas lah bekalan kan. Kami tak tahu apa-apa. Kami tak tahu nak jumpa siapa pun. Ya betul. Checkcam tak ada syarikat. Tak ada syarikat yang berdaftar nama dia kan. So kami kata, abang tengok dulu bahan ni, apa yang ada dalam ni, abang tolong ni. Dia pun pasang, dia tengok apa dia boleh tolong. Dia tengok, ni suara tak ada, korang tak rakam suara. Tak, dia punya gambar cantik dia tu kan, gambar cantik. Aku tolong sikit lah dia tu. Aku tolong masukkan sound effect dengan muzik. Suara tak payah kan. Aku cakap abang pakai je lah suara drama mana-mana, janji kena kan. Nantilah aku tolong buat lah kan. Yang misteri dia aku tak pernah tengok bahan siap dia tu. Okay. Tak pernah tengok. Mana kau bagi dia raw. Aku bagi dia raw tu. Dia ambil, dia bawa pergi ke atas. Dalam 3-4 hari kot. Aku bagi nombor telefon. Aku tunggu tak datang office, aku balik rumah. Aku cakap selagi dia tak call aku, aku takkan keluar dari rumah pasal telefon kat rumah je ada. Ya zaman tu mana ada telefon ni kan. Jadi aku tunggulah, hari-hari aku tunggu. Dia call tak call, seminggu berlalu tak call kan. Aku cakap tak ada ni kan. Tak jadilah. Nanti aku kena pergi jumpa dia balik lah. Besok tu plan nak pergi, besok pagi dia call. Dia call kata boleh datang jumpa dia kan. Aku pergi jumpa dekat RTM. Dia cakap ni aku dah hantar dekat unit bekalan tau, bos-bos kat atas, diorang suka ni. Diorang nak ni cerita ni kan. Aku tak tengok apa benda cerita tu. Aku tak tengok apa hasil akhir dia tu kan. Yalah. Tapi dia kata orang RTM nak berminat okey lah tu kan. RTM nak. Cuma dia kata Checkcam ada company tak? Aku cakap Checkcam tak ada company yang apa? Yang ada ni semualah lesen-lesen pembekalan RTM mana ada kan. Jadi aku cakap, dia kata kalau macam tu dia kena kenalkan Checkcam dengan company yang boleh masuk RTM lah. Jadi dia kata boleh jom bawa aku jumpa Checkcam kan. Aku cakap saya tak berani. Saya kena tanya Checkcam dulu kan. Sebab tadi saya buat tu apa? Underground tau. Kena tanya Checkcam dulu. Aku balik office, pergi office, jumpa, cakap Checkcam. Dah kena marah pula. Kan pandai-pandai. So mandai-mandai pula kau boleh kan. Mandai-mandai. Aku nak stay sini kan. Aku nak stay dengan investor ni. Aku nak duduk sini, nak buat kerja ni lah. Aku cakap kalau Checkcam tak nak, kami semua nak. Kami pergi jumpa orang tu. Macam tu lah. So dia kata tak apalah, besok nanti dia fikirkan. Beberapa hari tu dia pergi jumpa lah. Dia kata orang tu dah call dia. Dia pergi jumpa dengan company yang sudi ambil cerita tu lah untuk buat lah produce lah. Maksudnya nak sanggup invest lah. Dan dipendekkan cerita, jadilah cerita tu dengan satu company ni. Kalau kita ingat UAS lah. UAS ambil, maknanya dia adopt kita orang satu studio, masuk ke tempat dia. Kita set up baru. Yalah sebab dah confirm job dapat job dah. Mana dah ada dah anak kan. So cuma investor ni dia kata nama Kelawaman ni direct translate sangat. Dia takut dia kena apa, dia takut dia kena hentam lah nanti. Yalah, apa buat cerita macam Batman kan. So cerita asal tu memang macam Batman betul. Maksudnya memang lawan macam mana, memang lawan orang jahat kerja dia kan. Tak ada, kita tak cerita langsung apa di pusat rawatan mental semua, tak ada. Tapi bila investor ni tegur tadi, dia kata takkan kau nak buat cerita terlalu direct sangat macam Batman kan. So kita checkkan balik, dia ajak kita orang bincang balik lah apa yang sepatutnya kita buat. So kita dah memang suka nama Kelawaman tu, tak nak tukar nama lain lah. Checkkan kata kena tukar lah. Jadi Checkkan pun buat research lah, buat research dekat internet agaknya masa tu kan. Dia cari-cari, dia dapat dia panggil aku, dia kata kelawar ni kecil tau. Duduk dekat dalam gua kelawar. Tapi kalau kau tahu keluang, dia besar.
keluar ni Mak Saleh panggil flying fox. Dia kata dia duduk dekat pokok. Dia tak duduk dalam gua. Dan saiz dia lebih besar. Dan saiz dia besar. So dekat Keluang Johor tu banyak benda ni nak panggil keluang. So kita okey kalau keluang, tapi keluang ni dia bukan warna hitam kan, dia warna macam kulit kan. Dia warna brown kan. Sebab tu keluang man kita buat warna tu, tapi ni pun kelakar juga warna ni, warna keluang man ni kenapa pink. Betul. Jadi bila kita buat keluang man, dah olah dia cerita dia jadi macam tu. Dan kami buat research di Tampoi. Johor. Kami pergi research di Pusat Rawatan Mental Tampoi. Bila kita buat research kat sana 2 hari, around tengok. So kita balik, kita memang betul-betul buat apa yang kita tengok dalam pusat rawatan tu. Jadi tim research ni pergi sana, dia rakam suasana. So apa ada dekat dalam tu kita semua tak tahu kan. Kita ingat pusat rawatan mental tahan orang macam penjara apa kan. Betul. Okey. Sebenarnya kat sana dia ada banyak kategori. Banyak kategori pesakit kan. Jadi ada yang ekstrim yang bunuh-bunuh orang tu memang dikurung macam penjara lah. Tapi kalau yang minor ni, dia boleh hidup berjalan macam orang biasa, duduk dalam tak ada masalah, dia tak ada lepas masalah, dia lepas je. Cuma dia kawalkan dia punya pergerakannya lah. Tengok bagi ubat kan. So dia orang bekerja sebenarnya. So dalam tu ada banyak projek dia orang buat, menjahit, bela penternakan, bela ikan. Ada juga. Bela ikan, tanam sayur. Tu kalau tengok cerita Keluang Man memang kita masukkan elemen tu. Memang betul. Sebab tu orang pelik. Betul ke dalam ni? Memang betul. Kita memang rakam sebiji apa yang ada dalam tu. Gambar-gambar tu pun kita memang ambil, kerana kita lukis balik gambar. Memang betul. Dan doktor kat sana memang doktor India. Masa kita pergi tu doktor India. Dan sebab tu kita buat doktor ramu. So sebiji lah macam dalam ni. Memang kita buat macam tu. So dia, bila kita dah buat cerita tu, bila keluar kat TV setahun kemudian, memang hospital bahagia tu dia hantar surat terima kasih dan penghargaan lah. Sebab dia kata lepas cerita Keluang Man keluar, ramai orang mula pergi melawat keluarga di dalam di hospital tu. Sebelum tu orang hantar tinggal. Orang tak ni sebab orang rasa tempat orang gila kan. Tempat orang sakit mental. Tapi bila kita buat cerita ni, orang rasa macam mana saudara kita duduk dalam tu kan. Tu kita tengok. Saya kata semenjak cerita Keluang Man keluar, dia rasa tempat tu orang mula datang tengok. Banyak syarikat lain pun buat filem dalam tu. Mana dia kat sumbangan korang kat situ secara tak langsung. Memang niat tu macam tu. Cikgu kata kita nak nak ajak masyarakat untuk menghargai semua insan. Macam tu prinsip dia. Okey, balik pada tadi. Macam mana warna pink. Okey. Sebenarnya zaman tu kalau kita buat komputer ni sakit mata. Kan? Sakit mata kan. Punya color dia sakit mata. Kita tak biasa dengan digital. Jadi Cik Cam ni dia bos, so dia boleh beli filter. Kita animator tak ada filter, dia ada filter. Cermin skrin ni tu ada filter. Dia beli filter. Dia beli filter letak depan. Saya dia buat, dia nampak warna coklat tu. Dia nampak warna coklat. Dia nak warna leather. Warna leather lah. Kulit. Mana Keluang Man tu pakai leather lah sepatutnya. Betul. Jadi bila dia hantar kat aku gambar tu untuk aku distribute kat kawan-kawan animator semua, aku tengok warna pink, warna maroon. Dia punya logo warna pink. Aku tanya, Cik Kem memang nak warna ni Dah memang warna tu. Bila dia print, keluar printer dengan dalam komputer tak sama. Dekat printer memang warna brown juga, tapi light sikit. Aku cakap dia memang nak warna ni ke? Dia kata memang warna ni lah. Memang ikut aku bagi ni. Aku bagi dah betul tu. Aku ikut dia. Jadi aku follow. Kami semua follow. Bila time editing dah siap satu episod, kami pergi edit, dia pun tengok. Dia panggil aku, kenapa kita punya hero warna pink? Lepas tu apa yang kau jawab? Aku cakap, Cik Kem yang bagi. Betul. Aku colour brown lah dia tu. Alamak, dia sendiri dah pening. Aku cakap, memang colour ni. Aku cakap, kita balik kita tengok kod. Balik studio, tak payah edit lagi. Kita balik studio, tengok coding. Kod colour kan. Kod colour kat komputer kita sama dengan kod colour kat komputer dia. Cuma dekat komputer dia colour gelap. Aku cabut dia punya tu. Baru nampak warna yang dia. Ini filter. Apa nak buat? So benda dah siap satu episod. Nak pergi lukis balik ke? Tak payahlah kita jalan je lah.
Secara tak sengaja warna tu warna ni. So jadilah hero warna pink. Dan dia unik lah. Betul, dia unik lah. Unik lah, pelik sikit kan. Betul. Kalau tak dia warna brown, jadi macam warna biasa lah. Betul. So adalah dia punya kebaikan dia. Betul. Kita terima seadanya lah. Jadi peminat-peminat Aquaman jangan marah. Kami tersilap. Ini sejarah dia macam mana terjadi Aquaman dengan warna semua kan. Maknanya bukan nama tempat lah Keluang tu. Asal kita bukan buat nama tempat. Dia nama Kelawar tu. Yes. Daripada tadi bercerita aku perasan cerita seram ke mana? Okey. Dia masa buat Clawman tak seram. Sebab Clawman tak seram. Sebab kita cerita Clawman je kan. Tak adalah betul, seram. betul. Tapi sekarang kita tahulah ada sejarah Clawman ni kan munculnya. Tapi yang seram masa buat Kumang kan. Buat Kumang tadi bukan cerita yang tadi cerita Garuda legenda. Okey. Dalam cerita kau nak cerita sekarang ke kita nak rehat jap? Kejap lagi. Aku nampak kau macam Kejap lagi. Kita rehat jap kena recall kejap ni. Betul kan. Sebab kau punya Maggi pun dah kembang tu. Kan kita pergi makan dulu lah. Alright, kembang tekak. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Lepas ni bagi kita orang Chan makan Maggi dulu. Check it out. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami kan. Buat pasal apa? Alhamdulillah, kenyang Maggi ni. Iklan ke? Iklan. Ditaja pula dengan ni kan. Okey, tak ada apa. Apa nama cerita tadi? Kau rasa dia macam aku macam tertinggal sikit dah. Aku sambung tu sikit, lepas tu kita terus masuk balik soalan ni kan. Okey, macam mana Clawman ni jadi? Okey. Macam mana aku boleh buat pula Clawman ni? Betul, silakan. Sebab tadi dah jadi macam kalau dah aku yang bawa pergi RTM tu dia macam betul. Aku antara founder jugalah kan. Okey. Tapi bila biasalah pasang surut dalam perniagaan. Aku ingat dalam 4 tahun 96 97 2001 Malaysia ada kegawatan. Betul. Kita gawat ekonomi di 98. Betul. So 3 tahun kemudian dia menimpa syarikat ni lah. Syarikat yang kita buat Clawman ni. Jadi Cik Cam terpaksa berpindah ke studio lain lah, cari funder baru, investor baru, dan kami terpaksa tak boleh jalankan lah Clawman ni. Saya ingat sempat buat 60 episod kot. Clawman 60 episod. Sempat buat 60 episod. Lepas tu disambung lah oleh tim lain. Dan Clawman keseluruhan ada 141 episod. 2 kali ganda daripada yang kau sebut tadi 60. Kita buat 60 je. Maknanya yang original kru tu 60 lah. 60. Okey, bila macam tu berlaku, tinggalkan studio tu lama lah, 2001 sampai 2008. 2008 aku jumpa Cik Cam balik lah. Cik Cam, saya rasa Clawman ni kalau kita dapat buat semula kan, mungkin kita boleh buat lagi baik lah dengan teknologi yang ada sekarang semua. Cik Cam kata dia tak boleh buat dah sebab dia dah tinggalkan company tu. So aku cakap kalau kami nak buat benda lain, contohnya komik ke, buat club activity ke, jumpa orang ke, kami pergi tour masuk universiti ke macam mana, itu aku terpulang kepada engkau kan. Aku cakap tak boleh macam tu, aku kena ada hitam putih. Betul kan? So aku minta Cik Cam buat mulut ni tak cukup lah kan. Aku minta Cik Cam buat satu surat. Dia setuju sebagai kreator, pencipta. Dia setujulah bagi aku jalankan benda tu. Dan aku pergi cari Cik Natasha juga. Dan aku terbitkan satu komik tahun 2011. Komik tu kami comeback Clawman dekat Zoo Negara. Clawman dengan Zoo Negara tahun celebrate tahun Kelawar tau. World Bad Day. Tahun Kelawar dunia lah. 2 tahun dia 2011-2012. So kami gabung dengan Zoo, kami buat aktiviti banyak dengan Zoo lah. So kita guna Clawman jadi dia punya macam ikon lah. So banyak poster-poster dalam Zoo masa tu guna Clawman. So aku cetuskan benda tu dan aku dapatkan kebenaran Cik Natasha untuk terbitkan satu komik khas. Daftarkan komik tu dekat KDN under permit. So aku terlibat dekat situ. So diberi kebenaran lah. So dapat kebenaran tu, maksudnya untuk aktiviti Clawman dan juga merchandise yang untuk anggota kelab lah. So diberi pada aku lah. So untuk filem pula, sebabkan tahun 2018 bila kita nak buat filem Clawman, Astro berminat. Jadi aku initiate satu penubuhan syarikat untuk
gabungkan ketiga-tiga entiti lah, maksudnya daripada pihak producer, original producer Cik Natasha dan juga keluarga waris Cik Kem, pencipta, duduk bersama. So kita manage syarikat ni bersama dan kau jadi orang tengah. Yes. Maknanya barulah senang urusan tu dijalankan. Jadilah filem tu. Dan sekarang Astro tengah buat siri pula. Jadi tunggulah tahun depan tahun 2027 akan ada 10 siri baru keluar main, tapi live action. Astro, bukan animasi. Okey, baik. Itulah dia punya sedikit. So jadi dapatlah kat kau mana kau ada hak juga. So kalau nak bincang bab merchandise ke, nak bincang tentang filem baru ke, boleh. Saya boleh tolong aturkan lah. Baik. Panjang lebar kau punya pandangan pasal apa ni kan. Tapi menarik kan, untuk kita sama-sama tahu. Eksklusif lah orang. Betul. Jarang cerita ni, orang tak tahu. Orang pun tak tahu benda ni kan. Dan boleh jadi satu dokumentasi juga. Kan. Dokumentasi seterusnya pengalaman kau sendiri. Bab seram-seram sikit. Tadi cerita pasal Kumang kan. Betul? Kumang. Dalam cerita Kumang ni, kalau tahu, dia punya cerita dia memang mistik. Sebab dia melibatkan dongeng, macam cerita Garuda besar. Betul. Ada melibatkan pujaan-pujaan kan. Macam mana budak patung kayu jadi Garuda, lepas tu kembali jadi manusia. So dalam tu ada satu karakter Bomo, Bobo Hizan aku dah lupa. Sebenarnya aku tercampur ni. Kami ada buat cerita Legenda Kinabalu. So aku keliru antara Kumang dan Legenda Kinabalu. Tapi dua-dua ni Kinabalu Sabah, Kumang Sarawak. So campur tu kami ada 52 episod lah kalau cantum dua tu. Saya ingat dalam cerita Kinabalu sebenarnya ada Bobo Hizan nama karakter tu kan. Karakter ni dia orang tua, perempuan yang memang kau kalau ada masalah kau pergi jumpa dia lah. Masalah-masalah sakit mistik kan dalam cerita. So ada satu episod tu dia karakter tu jahat, lepas tu nak mati susah, dia pakai susuk lah. Dia pakai ilmu. So karakter dia dah bunuh orang banyak, lepas tu dia ditikam oleh ketua kampung. Dia sakit tak mati-mati. So dalam cerita tu tak mati. Bila kita edit, aku dengan editor kan, dengan on kan, kami edit cerita tu, dia punya karakter tu sampai kena buka bumbung ni, macam cerita Melayu juga. Dia kena buka bumbung kan. Dan lepas dia punya saka tu keluar ke saka tu kan. Keluar lah. Jadi dalam animation tu kita buat warna hijau keluar naik atas kan. So ada suara dia. Suara tu pendek je sepatutnya. Dia keluar dah kan. Betul. Kan? Kali bila kita edit, dia keluar panjang suara tu. Alamak. Dia jadi panjang. Jadi kita kat dalam tu dah macam suara apa ni? Suara apa mana datang bergema kan. Dia serang kita kat situ lah. Kau tengok dekat cermin kaca editing tu kan, kau nampak macam ada muka tu. Kau nampak? Kau sendiri nampak benda tu? Macam ada muka kan. Macam aku cakap dekat Ona editor, kau nampak? Dah hilang. Dia tapi masa tu memang kau orang berdua kan? Aku berdua. Apa lagi? Tutup lari pergi lepak mama lah sampai pagi. Kita edit malam-malam. Yelah. Memang tinggal editing semua malam-malam pun kan. Dia punya seram tu, dia pergi follow tu kan. Yelah. Dia follow. Suara tu pun ada kan. Lepas tu kau ternampak pula macam ada kelibat dekat cermin. Okay. Cakap tentang mengintai muka ni. Aku pernah kena tindih. Ni dekat kampung. Aku balik kampung cuti kan. Bujang lagi kan. Bujang. Aku lepak dekat rumah aku kat atas, dah jarang mak dah jarang naik kan. So sekali-sekala dia naik bersih-bersih. Jadi bila aku balik, aku suka duduk kat atas tu. Dekat ruang tamu lama kan. Ayah dah tua-tua, mak semua duduk kat bawah kan. Jadi aku naik tangga, duduk kat atas. Tak ada orang, aku duduk buka kipas, tidur petang. Tengah tidur kena. Aku tengah kena tu, aku terpandang dia punya. Aku nampak muka orang tengok macam ni. Mana ni daripada belakang datang duduk kan. Dia jenguk macam dia jenguk. Aku tidur kat macam sofa kan. Dia letak tangan dia dekat sofa punya tu kan.
So Dia panggil muka tempat kau? tangan tengok dia. So nampak macam gergasi besar kan. Oh ya ke? Itu lama aku tak boleh nak bergerak tau. Oh, Aku tengok kat sepanjang kau tak bergerak tu, aku dengar benda tu dia duduk diam je. duduk diam dia, Dia tengok muka kau. je. Dia tengok je. Tapi aku dengar suara mak aku tengah bersembang dengan kawan-kawan dekat bawah sana kan. Tapi aku tak boleh panggil. Aku baca lah. Asal kan. Azan masjid. Azan lah. Azan masjid tu yang ni lah kau. Aku bangun dia punya. Terus lega. Takut kau gila kau. Selalu aku tak nampak gelap kan. Yang ni nampak muka kau. Dekat lagi. Macam mana rupa dia tu kalau kau boleh gambarkan? Dia macam gergasi macam Mata? mata merah besar tu kan. Muka buruk lah macam macam orang lukis monster buruk-buruk. Aduh, aku tak bawa pula pen ke tau. Aku tengok kau boleh cuba lukiskan gambaran kau tu. Jahat aja tu lah. Kau tengok memang kau takut gila macam kau dah macam kau ingat kau mati je. Ya, benda tu duduk tengok kau je. Tengok. Lepas tu aku tobat, aku tak tidur lagi kat situ. Berani-berani pun tak berani kan. Kena sebab dia nampak. Kalau kena yang selalu kena malam. Kalau kena malam ni kau tindih gelap kan, kau tak nampak kan. Macam dah lantak kan. Yang ni kau nampak tau. Kau cakap ni kalau aku duduk situ lagi kan dia datang lagi kan. Benda tu memang seram juga kan bila kau nampak betul-betul depan mata ni kan. Kau macam ni, dia macam tu tengok. So aku sepanjang tu aku 2 kali lah aku nampak kan. Tadi nampak yang kaki tu betul. tapi tu dekat rumah bujang. Ini kat rumah kampung memang nampak tu. Muka apa tu. Dan kejadian lebih kurang sama juga. Kau ditindih. Dia memang tak boleh bergerak. Dia sebenarnya maknanya dia bukan tindih. Dia datang dekat engkau je kau dah tak boleh gerak dah tu. Betul, dia buatkan kau terkaku. Orang ingat tindih kan. Bukan tindih tau. Dia kalau tindih dia duduk atas kita. Dia tengok je. Jadi lepas aku kena yang tu, aku rasa macam okey, kalau aku kena ni aku tahulah nak buat apa macam tu lah. Aku akan cuba gerakkan kaki je. Memang betul. Dah biasa. Cuba gerakkan kaki sampai dapat tendang cuba. Dia akan hilang lah. Dia akan hilang betul. Dia akan hilang. Itu pengalaman aku lah. So mungkin boleh jadi tips ni untuk kawan-kawan yang pernah terkena benda macam tu. Cuba gerakkan kaki tu. Sebboleh mungkin. Mungkin lah. Sebab dia memang agaknya dia kat situ kan. Kunci dia lah untuk kau lepaskan diri. Sebab dah biasa. Lepas tu kalau aku rasa macam terawang-awang nak tidur tak tidur, aku akan bangun lah. Sebab aku dapat rasa benda tu akan datang lah. Aku selalu kena apa lagi tau. Apa lagi kau pernah kena kalau nak tidur kan. Kalau kau perasan lah, dalam office ni aku selalu terbalikkan. Ya ke? Aku terbalikkan kalau macam dalam ni ada mascot kan. Kepala mascot aku pusing. Aku pusing sebab dia kadang-kadang aku boleh nampak dia macam kelip mata. Serius lah. Betul. Jadi aku pusing. So dengar suara panggil dalam office ni. So dengar suara. Kadang dia tiru suara Along lah. Dia tiru suara Along panggil. Jadi kalau kau tengok kat dalam ni, kalau mascot aku semua terbalikkan. Kau terbalikkan. So nanti kadang-kadang boleh ternampak sebenarnya kelibat lah, tak tahu perasaan ke apa, tapi memang ada lah. Kadang kalau kau terlelap kat sini pun kadang kita penat-penat kan, baringan kejap sini boleh dengar tapak kaki lah kan. Berjalan So tapi itu tadi sebab itu kejadian tu berlaku biasa malam ke siang? Ini kadang siang pagi pun ada. Pagi-pagi pun ada. Pagi-pagi ada. Kalau malam tu lagi selalulah macam kita buat kerja malam kan. Dah tinggal seorang, orang dah balik dengar kan. Tapi tadi lah apa? Alah biasa, tegal biasa kan. Kita dah biasa. Benda terbiasa ke dia. Lama-lama kita rasa macam jangan kacau lah. Aduh. Tapi kalau kita tiba-tiba dia meremang kan, aku lari juga. Keluar lah. Aku dah seorang-seorang dah habis dah. Seorang baik aku balik tutup kan. Tutup pintu lari lah kan. Kalau ada member boleh panggil-panggil kan. Betul. Macam tu je. Nampak lah kadang kan, bunyi-bunyi kertas tu biasa lah. Bunyi tiba-tiba bunyi kertas berkibar. Itu biasa. Tapi yang menyeram tadi lah aku nampak kan. Itulah salah satunya yang pada kau paling ngeri lah. Jika macam tobat tak nak tidur situ lah. Benda lain aku boleh lagi lah. Lagi satu kalau macam ni kan, kau tengok aku kadang nampak macam M. Nasir tu kan. Dia kadang-kadang bila kita tidur tutup lampu kan, benda tu kadang jadi benda lain tu. Kita nampak benda lain. Aku pernah masa aku dekat Keluarman dulu, aku beli CD apa, kaset kromok yang
dia punya gitaris Din. Jadi Dick Romok. Dia bukan yang Romok kan, Dick Romok kan. So dia ada poster dia bagi. Poster tu gambar unicorn Okey. Gambar kuda tu yang ada gambar tajam tu kan. Betul. Gambar tu ya, bila kau tengok siang gambar tu, bila malam dia ada shadow kat gelap tu. Bila aku tidur office, aku nampak macam muka orang. Muka hantu lah. Ya? Macam muka hantu buka mulut luar hitam. Sebenarnya benda tu hitam shadow lah. So kalau kita buka lampu, gambar tu gambar kuda. Masih lagi gambar kuda tu. Tapi bila dia boleh merupa benda lain. So aku cabut semua poster. Aku tahu poster-poster pelik-pelik ni tak boleh lah. Dia akan menghantui kau ya. Jadi aku kata-katanya tak apa. Okey lagi kan. Kata-kata tak apa. Tapi Mei, aku pernah ingat kau pernah bercerita dengan aku pasal kau, aku tak ingat dengan siapa, kau pergi satu tempat makan. Okay. Lepas tu ni. Itu pun satu yang ni juga. Pengalaman yang ni juga kan. Pengalaman yang unik lah. So macam mana? Kau nak terus cerita pasal tu ke atau kita dah relax kejap? Okey, sebab tu dah aku pergi makan. Aku rasa kita berhenti kejap lah. Berhenti kejap Okey. Kita berhenti kejap. Sambung makan ni. Lepas ni kita sambung balik cerita. Yang ni panjang sikit lah. Ni panjang Tak sikit panjang lah. Okay. Cerita biasa. Okey. Check it out. Lepas ni kita sambung balik. Bagi peminat kisah misteri, ini buku untuk anda. Buka halaman pertama dan biarkan misteri bermula. Jangan tunggu sehingga semua orang sudah membacanya. Dapatkan naskah anda sekarang. Okey, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan kami. Kita nak dengar cerita seterusnya. Banyak dah cerita kau kongsikan tadi ni. Dengan sejarah apa semua kan. Saya malah lain takut lah. Jangan macam tu kan. Dia masuk aku cerita seram ni kan. Okey Mei, cerita seterusnya yang aku pernah dengar kau cerita sebelum ni kan. Ni cerita ni cerita yang kau pergi kedai makan apa benda. Kedai makan. Itu cerita biasa tak? Ramai kena ni. Benda-benda macam ni kan. Okey. Pengalaman kau? Ramai kena tu pergi makan dekat warung dah tinggal kan. Betul. Biasa kita dengar orang. So ni aku pernah kena juga. Kau sendiri? Pernah kena. Aku dengan siapa? On ke? Dengan On. Dengan On tu. Dengan editor On kan. Nanti keluar gambar dia. Okey, boleh. Nanti aku letak gambar dia. Kan. Okey. Aku dengan On ni biasalah On dia boleh bawa kereta. Dia suka buat malam. Okay. Kalau nak pergi mana-mana memang suka gerak malam lah. Tu ada satu masa aku ingat beberapa tahun lepas tu. Okay. 2000 rasa sebelum Covid lah. So 2018 ke 2017 macam tu lah. Aku ada program nak kena buat di college bukan. Belah mana? Belah utara, selatan? Belah Pantai Timur. Pantai Timur. Belah ni Kuantan, Gambang. Area sana. Sebelum Kuantan kan. Gambang. Dia planningnya aku pergi awal, patutnya tak adalah lambat sangat. Mungkin patutnya pukul 8 ke geraknya tu boleh sampai sana pukul 10 kan. Target-target macam tu. Tapi kita ada hal pula kat sini. Nak kena edit video tak siap ni. Kita edit lajaklah sampai pukul 10 lebih macam tu. Pukul 11 pukul gerak lah. 11 kami bertolak dari sini. Sampai dekat Gambang tu dalam pukul 1 saya. Satu pagi. Satu pagi kami masuk terus ke dalam college tu. Sebab dijanjikan ada rumah penginapan lah untuk kita kat dalam tu. Tapi malam tu nak jadi ceritanya ada pihak lain dah masuk pula rumah yang kita patut duduk tu. Jadi aku telefon member yang jemput ni. Dia cakap okey lah, tak apa, kau keluar pergi ke Kuantan, ambil hotel mana-mana, nanti claim dia bayar balik lah. Okey, tak apa lah aku cakap. Dia keluar kita pun ingat ada kawan dah tak ada, dah pukul 1 kita pun dah sampai lambat kan. Yalah, betul. Kita keluar, kita pergi ke arah Kuantan. Jadi kita keluar je daripada simpang college itu tu, masuk jalan besar. Tengah malam kan, lapar kan, lepak dulu lah cakap nak pergi Kuantan pun ada setengah jam ke 40 minit lagi ni dari Gambang ni. Tengok ada kedai. Kau tahu kedai tom yum, lampu warna-warni kan.
betul. Kedai Tom Yam, cakap ini cantik lah kan. Meriah lagi kedai ni. Aku tengok lori banyak parking kat tempat tu. Ni aku masuk. Okay, jom berhenti. Tak ada fikir apa-apa lah. Berhenti, parking, turun, orang pun ramai kan. Tengah sembang, ada tengok Gusti kan. Tengok wrestling. Aku masuk. Tu habit aku ni kalau pergi mana-mana cari tandas dulu. Dah berjalan lama kan. So cakap okay, Un pilih tempat dekat bawah pokok, ada payung bawah pokok. Orang lain duduk dekat kedai meja masing-masing. Orang duduk pandang kami lah, macam siapa pula datang kan. Kita orang geng-geng lori banyak. Macam driver lori. Aku kan dengan Un, okay, Un tunggu, aku masuk tandas. Sambil aku nak pergi tandas, aku tengok kat kedai tu kan, banyak gantung sangka burung. Okey. Kedai, banyak sangka burung kan. Ada burung bunyi, aku tengok burung tu kuku macam burung lah. Burung serindit hijau tu kan. Ada banyak meriah burung. Banyak burung je. Bagus kedai ni kan, meriah. Ada kolam aquarium panjang kan. Ada ikan kelisa tu. Bagus lah kedai ni kan. Aku pergi tandas, aku keluar, buat order. Kejap lagi order lah, budak datang ambil order. Aku tanya ada apa, buka menu, ada keropok lekor, ada lepas tu lain-lain biasa lah, Tom Yamnya ni lah kedai kan. Kami order lah, order sup ekor ke apa, tak ingat, rasa sup ekor. Ada sup ekor, ada nasi, biasalah ada daging masak merah ke, gitu, tak ingat lah. Tapi aku order makan dengan keropok lekor. Dia pun hantar keropok lekor dulu dengan kopi, makan. Sembang-sembang, tak ada apa-apa. Habis makan, bayar, balik kan. Pergi Kuantan, hotel, dah. Besok pagi datang balik. Besok pagi pukul 8 pagi dah kena datang kan. Datang balik, borak-borak member ajak breakfast kat tempat dia dalam kafe tu. Dah tanya, semalam kau sampai sini pukul berapa? Macam malam tadi pukul 1 ni aku keluar. Kau makan, kau semalam ada pergi makan ke? Kami keluar dekat tepi simpang tu pergi makan. Kau makan kat kedai tepi tu kan? Dia cakap tu lah, member ni. Habis program aku tengah hari tu, member jom kita keluar makan. Aku cakap, mana makan kedai semalam ke? Aku cakap kan. Jom lah aku bawa kau pergi tengok kedai semalam ni kan. Member bawa pergi kedai, keluar je simpang. Dia tanya aku, kau makan semalam kedai mana? Aku cakap, keluar simpang ni tepi tu lah. Tepi mana kedai dia kata. Tepi mana? Sudah. Aku tengok lalang banyak tempat tu kan. Tempat kedai kau pergi mana tadi tu? Aku cakap, tak, semalam inilah aku cakap, kawasan ni lah. Sebab aku keluar simpang tu nampak kedai. Lepas tu dia berhenti tepi dia tanya, kedai ni ke? Aku tengok balik kedai tau. Memang nampak kedai tinggal lah. Kedai tu dah tinggal. Tapi rupa tu macam yang semalam. Aku dah confused. Ini memang kedai semalam ke bukan? Jadi nak pastikan tu, aku cakap, jom masuklah kawasan tu kan. Bila dia masuk je kat kawasan yang tempat lalang tu, ada lorong masuk lagi. Aku tengok ada 3 biji lori tinggal, dah berkarat lori tinggal. Kat kedai tu? Aku tengok kedudukan dia memang yang semalam lah. Yang lori kan. Aku cakap, ini nampak gaya lori semalam, tapi dah buruk. Tinggal. Tak macam yang kau nampak tadi. Nampak. Aku tak percaya lagi macam bukan ni kau, mesti kedai lain ni. Aku punya hati mengata macam tu lah. Aku ajak Un, jom pergi tengok lagi. Aku turun pergi kat kedai tu. Aku tengok gantung-gantung semua sangka burung, memang nampak rupa semalam punya lah. Memang ada. Memang semalam punya lah. Burung dah tak ada. Semua dah bersawang semua lah. Kan? Jadi aku dah mana macam seram-seram kan. Apa kita order semalam? Tapi memang kau makan semalam kan? Memang makan. Memang kau order apa masa tu? Aku order sup ekor. Sup ekor Aku order nasi nasi sup ekor. Makan daging-daging ni bhai. Makan. Tapi aku syukur lah kan. Aku tak order mi. Alamak, betul juga. Kalau sebab aku bayangkan mi, kalau aku order mi cacing dulu. Jadi nasi aku rasa mungkin pasir je kan. Daging tu daging yang kau makan. Daging tu aku abaikan je lah. Tapi memang bila dah kita tengok macam tu baru datang seram dia. Yalah, betul. Semalam kita tak rasa kan. Betul lah. Semalam kita seronok je. Baru sampai penat-penat. Yalah, betul. So aku tanya member aku, ni memang ke ada kedai lain ni? Aku masih kata kedai lain tau. Dia kata, okey, jom kita pergi ke depan lagi, kita tengok ada tak kedai. Memang tak ada pun kedai macam tu. Sepanjang tak ada kedai macam tu.
Tapi memang aku ingat lah, memang keluar simpang tu nampak kedai dia. Dan memang masih ada tempat tu. Kalau pergi sana memang ada lagi tempat tu. Tempat Masih tu memang lagi? tinggal. Jadi malam-malam kalau kau lalu simpang college community tu, kalau depan tu nampak kedai tom yum tu, hati-hati lah. Walaupun kedai tu memang kedai betul. Malam-malam kita tak tahu kan. Betul lah. So aku kena confirmkan besoknya dulu baru datang. Oi. Naya kat tu. Dia takut kadang-kadang yang seram ni tadi bukan pasal tempat tu dah ni tu. Seram tu pasal apa yang kau makan. Apa kita makan, kita memikir tu. Sampai sekarang aku tak boleh bayangkan apa aku makan tu kan. Betul lah. Cuma aku bersyukur sebab tak makan mi, betul. Kan? Kalau Betul aku juga order kan. mi Kalau naya, mi ni kau dah tahu apa benda cacing dalam perut tu kan. Pak takat pasir tu boleh terima lagi lah. Betul tu kan. Kan. Itulah. Nak kata seram tu, Yelah. taklah seram sebab orang banyak agak cerita benda macam ni. Betul, Cuma tu pengalaman kan? kita sendiri, selalu dengar orang cerita. Ni kita Tak lalu kena sendiri. Tapi tak adalah kejadian macam bagi duit daun ke, tak ada kan. Betul. Maksudnya yang aku jumpa ni mungkin yang baik lah. Okey juga. Kan, sebab kita bayar, lepas tu dia boleh bagi baki pun, baki tak jadi daun. Tak ada Tak ada. Oh. Tak ada daun lah. Sedap weh kau kan. Oh, sedap lah. Mungkin dia bagi burung lah kan. Tak tahu lah kan. Tak tahu lah, sebab dia bela banyak burung. Banyak burung, banyak ikan. Oh, Dia bela kan. faham. Tapi kedai tu macam tu lah. Suasana tu. Kawan aku cakap kedai tu dah 4 tahun dah tutup sebenarnya. Sebab tu tempat tu Maknanya memang pernah wujud dah kedai tu. Pernah wujud. Kedai tu memang ada. Faham. Mungkin belah malam dia orang lain berniaga kan. Alamak. Mungkin sebelah malam orang lain berniaga. Nak nyedapkan hati Dia dah hati. Okey. So maknanya itu antara pengalaman seram yang kau pernah alami kan. Dan adakah banyak lagi cerita seram yang kau ada? Kalau nak Yang- kumpul jenis sikit sini ni ada banyak. Ada banyak kan. Jumpa kita travel malam kan. Betul juga. Kau memang selalu rajin travel malam-malam kan? Kadang kita berhenti tidur kena tampar kan. Kan. Kena tampar. Salah Tapi tempat tu tidur kot. macam belah lah kan. Okey. Kan, yang tadi ni lah yang paling merunsingkan lah, kau, sebab kita rasa betul. apa benda yang kita makan. So aku rasa kalau korang berminat nak dengar Abang Amir kita cerita lagi pengalaman seram dia, mungkin boleh komen lah untuk part 2 pula kan. Ni part 1 mungkin setakat ni dulu kot kan. Yang kita boleh kongsikan kan. Kalau dapat sambutan, siapa tahu kan. Kalau dia orang boleh ni, Kalau dia orang sponsor kita, mungkin kita boleh kan. Dapat beli buku dulu beli kat buku tu ke, kan. Kita dah promote 2 buku Abang Amir yang terbaru ni. Korang boleh support lah. Nanti aku sertakan link link kat bawah tu kan. Dan mungkin ada kata-kata yang kau nak sampaikan, kata-kata atau mungkin nak sampai, apa nama ni, harapan kau pada industri animasi kita. Siapa tahu kan. Industri animasi Yes, kita dalam industri tu kan. Kalau dikira harapan, semua orang nak berjaya tak? Betul. Dan memang animasi kita dah memang berjaya pun. Betul. Sebenarnya banyak dah syarikat yang buat filem yang bagus-bagus kan, animasi, yang mana kita dulu rasa nak buat macam tu tapi tak tersampai. Kekangan teknologi dan juga kekangan keuangan semasa zaman tu. Dan sekarang bila kita nak buat pun, kita dah umur kita dah tidak mengizinkan untuk kita buat benda tu. InsyaAllah boleh. Saya rasa bagi yang muda-muda ni explore lebih. Betul. Kita observe dari atas lah. InsyaAllah ada peluang, kita mampu nak hasilkan. Kan? So dengan harapan kita, bahagian penyiaran kan, kementerian mungkin boleh memikirkan sesuatu untuk golongan-golongan macam kita ni, untuk diberi satu cabaran untuk kita hasilkan sesuatu filem yang bermakna mungkin. Mungkin Siapa tahu. mungkin kita dengan persatuan animasi kita kan, mudah-mudahan lah dapatkan sesuatu yang baik untuk rakan-rakan yang bersama kita ni. Betul. InsyaAllah. Saya harap macam itulah. Kita akan teruskan khidmat kita akan teruskan kita punya passion dan minat kita dalam bidang selagi ni. daya, Selagi daya, insyaAllah kita teruskan. So setakat ni apa yang mampu kita buat dengan kapasiti yang ada kan. Betul. Jadi saya sekarang ni kapasiti buat buku ni, Terbitkan buku. dan ada banyak lagi buku yang kita tengah terbitkan. InsyaAllah. Dan aku pun tengah susun buku kau, Yong. Tak siap lagi. Bila tu? Kan? Mudah-mudahan. Jangan marah.
InsyaAllah dalam sehari dua lagi kita siapkan. Minggu depan kita boleh podcast benda tu pula. Mudah-mudahan, amin. Dalam tu lagi banyak cerita seram tu. Betul. Dan ada beberapa cerita tadi sebenarnya Amir dah cerita tu, tapi nak tahu lebih lanjut kena tengok lah. Dia kena baca tu, dia lain sikit penghayatan dia. Betul. Sebab bila menulis kita panjang lagi kita punya awangan kita berbanding bercerita spontan ni. Betul. So terima kasih banyak pada korang yang sudi menonton podcast aku ni sampai ke penghujung kan. Sehingga kita dapat berjumpa lagi mudah-mudahan kan. Dan mungkin ada part 2 juga untuk Abang Amir kita kan. So macam biasa untuk korang semua, aku harap boleh dapat terus support kita punya industri sehingga ke penghujungnya. Sampai kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak apa? Borak pasal apa? Borak pasal dalam edisi Sembang Seram. Taklah seram sangat pun kan. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.